Okey, ni Alphard SE yang bagus original Modalista kit. JBL 17 speaker, 4 kamera, follow Kento. Nak dapat barang full spec macam ni susah lah kan. Ini pun original punya dari Japan punya Kento ada report. Dan juga dia ada Modalista daylight dua belah ada ini daylight. Of course kita tengok dia ada 4 kamera lah. 4 kamera, ada BSM, ada DIM. Okey, kita buka dalam tengok. Dia ada door visor siap door visor. Dia punya dalam bersih lah. Dia 4A. Dia ni atas ada ni JBL punya roof home theater. Speaker ada 17, satu subwoofer. Dia ada player lagi. Bukan semua unit ada Ni dia tambah sikit aksesori lah. Ini finishing dia. Lepas itu dia JBL lah. Of course JBL. Bawah dia ada pasang lampu waktu malam dia nyala lah. Sini pun nampak. Dia ada welcome light welcome light dari sini nampak. Waktu malam boleh nampak clear. Okay, ini unit dia ada power boot. Dan exhaust dia memang original Modalista. Dia boleh nampak dia ada 2 exhaust. Ada itu Modalista punya serial code. Ini power boot dia, power boot dalamnya memang bersih A means macam baru dalam. Luar agak si touch up dia ada siap ada ni barang Dia boleh pergi pasar beri barang letak sini tak pasar kan. Jadi boleh pergi cuci kan. Senang. Ini taruh spare tayar. Dipakai itu pump and sealant. Okay, first kita tengok sini dalam dia apa yang ada okay. LTA yang penting ni. Precrash semua ada kan. BSM nampak BSM blind spot monitoring. RCTA ni bukan setiap unit ada 2 ni. Lagipun dia ada digital inner mirror dan 4 camera surrounding 360 view. Sesiapa nak cari high spec macam ni boleh Roger Kento. Boleh cuba full loan 9 tahun. Roger Kento. Jumpa lagi. Bye.